inilah dia model keluaran terbaru daripada Aveta. Nama dia Aveta Vanguard 180. Bahagian depan ni mungkin dia akan jadi kontroversi sikit. Kalau korang tengok bahagian lampu dia ni, muka dia ni, dia macam tengah kemut sikit tau. Macam tengah sedap. Korang memang akan dapat dua jajan dekat motor ni. Satu, korang akan dapat windshield manual adjustable. Satu lagi yang best, dia bagi spotlight kiri dan kanan. So kalau malam memang terang gila guys. Aku suka warna ni sebab dia nampak ala-ala cyberpunk sikit. Yang ini dia panggil warna neon terrain. Ada 3 combination color. Warna turquoise, warna yellow fluorescent dengan warna hitam. Memang smart gila. Motor ni tau guys, dia lengkap datang dengan full safety. Dia depan dan belakang dia pakai dual channel ABS siap dengan traction control. Bahagian depan kalau korang tengok fork, dia pakai teleskopik punya fork. Features dekat motor ni dia bagi meter TFT full color 7 inci, memang besar, and then korang boleh touch screen tau. Korang tengok ni korang setting je korang nak tengok apa dekat sini. So interface dia tak payah cakap, memang cantik gila. Bahagian tepi pula kalau korang tengok dia ada port charging type A dengan type C. Apa juga motor ni datang dengan front dashcam. Clear kan? Korang tengok bahagian kiri dia ada compartment, bagi aku sangat luas, and then dia ada hidden button dekat sini. Inilah button untuk spotlight bahagian depan tu. Korang klik je dia akan on dekat depan. Untuk kelebaran seat dia bagi aku biasa-biasa saja, tak cukup besar tapi ngam-ngam lah. Jom kita tengok kompartmen bawah seat. Untuk sisi 180, kompartmen bawah seat dia ni boleh tahan besar, muat untuk barang harian korang. Korang tengok, satu lagi extra dia siap bagi monorack. Korang tinggal tambah box sahaja. Lampu belakang dia smart gila guys. Korang tengok bahagian tengah ni dia macam Eco Scorpion. And then dekat lampu kiri dengan kanan yang signal ni, kalau korang tengok detailing dia, dia huruf Y tau. Dia macam integrated dekat dalam ni. So susah lah nak tercabut kan. Memang cantik gila guys. Motor ni juga tengok dia pakai absorber siap dengan sub tank guys. Aveta Vanguard 180 ni antara motor yang paling berbaloi kalau korang nak flash korang punya duit tu. Yang berminat jangan lupa tekan button apply now dekat bawah. Kita ada ready stock cepat.